Anda ada valve fire, tapi bila drive, bawa macam sampan. Ada? Kalau ada, maknanya absorber tu lembut dan anda kena tukar kepada absorber heavy duty daripada KSW. Bab membuai valve fire ni memang isu lama dah. Tak ada ubat melainkan tukar je absorber tu. So absorber KSW ni stiffness dia extra 30% berbanding absorber standard. Bila keras, tak adalah membuai bila ambil corner ataupun lalu jalan kurang rata. Lagi pula kalau kereta tu asyik membuai je, siap numpang belakang. Mabuk jalan lah diorang. So, bila guna absorber KSW ni, masalah tu dah tak ada dan perjalanan anda pun happy je. Luaran absorber KSW ni masih mengekalkan reka bentuk asal, tetapi jika anda lihat dengan teliti, shaftnya lebih tebal. So, daya ketahanan absorber ni lebih baik dan ia akan make sure yang kereta anda sentiasa melekat di atas jalan raya. Absorber KSW ni menggunakan nitrogen gas hidrolik untuk memastikan gerakan absorber sentiasa lancar. Dan kalau anda beli absorber KSW ni, anda akan diberikan 1 tahun waranti ataupun 40,000 km. Yang mana sampai dulu. So, jika anda merasakan Toyota valve fire anda seperti sampan ketika memandu, jangan risau. Absorber KSW sedia membantu.